Ini satu petua daripada ustazah. Takut nanti tuan puan-puan pula fikir aku nak buat apa Nak buat kuih bahulu ke, bagi-bagi sedekah ke. Takut puan pula fikir kan. So, saya bagi petua dia. Tuan-puan nak buat apa untuk menambahkan nilai kita? Apabila kita berdoa, janganlah berdoa hanya untuk diri sendiri. Itu kunci dia, tuan-puan. Kalau kita berdoa, jangan pelokek. Doa untuk yang seramai-ramai-ramai yang boleh. Tuan-puan tahu kadang-kadang kenapa orang tu kita tak pernah kenal dia, tapi pertemuan pertama kita jatuh cinta. Kita tak pernah kenal dia, tuan-puan. Tuan-puan terjumpa dia dekat surau RNR. Siapa dia kat surau RNR? Tak kenal pun. Kita lama nak tengok dia orang lawa telekong dia. Mulalah bersilaturahim. Sebenarnya nak tanya, telekong ni beli kat mana? Biasalah orang perempuan memang macam itu. Dia perhiasan yang indah. Rasa macam dekat. Ataupun ambil air wuduk, dia sebelah kita, kita sebelah dia.